Kata Sayyidina Ali, rahatul qalbi li qillatil ihtimam. Ingat tu kata Sayyidina Ali. Mari dua dah. Hari ni kita sambung ketiga. Rahatul qalbi, masa kita ketenangan hati. Hati kita ni ada masa tenang. Tenang ni kita panggil apa? Dok gobar tu lah. Ya, hati kita ni kalau gobarnya mari fikir keriak serabut bagai-bagai kita fikir dah. Allah tu balah ni dah ke mana ni. Ada kita serabut ni benda hak dah hafal lagi. Benda hak dah hafal lagi panggil hazan. Benda hak dah hafal lagi. Perkara lagi akhirat panggil hazan. Perkara hak lepas dah panggil ham. Ada dia bilang Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Ham hazan ni sama-sama serabut belaka. Sama-sama rusing, fikir hak berat belaka dua-dua tu. Keriak lah kita panggil. Cuma ham ni perkara hak lepas dah. Mesti mana hak pah marah siap dah lah marah aku kata lagu tu lah mana ni. Oh pandai aku buat gitu. Oh pelak dah lah aku sudah lah. Hak lepas dah. Dia panggil ham. Benda serabut kau. So lagi hazan. Hazan ni perkara hak esok, lusa, bulan depan, tahun depan, lah mana ni esok lusa. Siap lah. Sudah. Lah mana ni minggu depan ataupun esok lusa ni. Perkara lagi hati dia panggil hazan lah gitu. Maka hati kita mengalami dengan perkara ni. Dia panggil ham hazan ni. Itu benda kita serabut, terfikir, gelah gesah, rusing. Ada yang membawa-bawa. Apa masuk dalam mimpi. Itu membawa-bawa. Sebab apa gitu? Kerana hati kita tak ada boleh rehat. Hati tak tenang. Maka kata Sayyidina Ali, hati kita nak boleh rehat, nak boleh tenang. Bila? Liqillatil ihtimam. Ihtimam ni apa bahasa kita? Ihtimam ni kita panggil kita banyak orang peng benda-benda hak dok sapa lagi, kadang-kadang jarak jauh lagi kita wahid orang panggil cong wang pen. Ada benda hak dok sepatut pun kita dok pergi wang pen, kita pergi wang pen dah. Sikit lagi aku 20 tahun lagi gini. Kalau ada modal aku nak gini, main cedok kalu banyak gitu. Kalau boleh anak 4 orang aku nak buat jadi hak ni gini seorang, hak ni lagu ni, hak tu lagu ni tu bening dak lagi. Bahar tu. Bahar gitu. Atau panggil ihtimam. Ihtimam lagu tu. Ihtimam pasal kita dok jaga banyak. Istilah kita ni bukan lagu jaga, boleh. Kita rangka bela-bela, bagi akan datang sekian-sekian boleh. Cuma jangan jadi lajak. Siapa ke anak cucu ikut dia lah. Bukan mana kita tak sepadu dak, tapi Allah siapa ke gelah kesah lah. Gelah kesah jadi rusing tak pasal-pasal. Okey, dia anak cucu tu je ada tu rezeki apa nama dia dak, kita duk ampai dah oleh cucuku gigi kena kerja gini, kena buat lagu ni gitu. Tu panggil ihtimam dia gitu. Maka hati orang lagu ni tak ada ketenangan. Sungguh. Atau muka duk keru, pok orang dak berak. Muka serabu, muka dah hak dak orang lain hati dah. Ni duk lalu tu dak keru muka. Apa gitu? Hati. Hati. Ayah siapa yang ni dah pandai pun dah sampai di kawasan Serak dah. Hari ni ada demo buat perhimpun ni, buka puasa sikit. Adik-beradik dah. Kita cuba boleh kalau tak payah dah. Kalau tak payah, kalau ada kemudahan dalam masa setahun bulan Ramadan ni, pilihlah ambil mana-mana sehari untuk kita berhimpun. Adik-beradik lah, orang luar siapa sepupu, dua pupu tu tak mampu. Dah, adik-beradik kita sepupu dah, anak-anak ke pak saudara. Inilah caranya. Masuk sini salah satu apa panggil jalan yang untuk ke syurga. Nabi kata la yadkhulul jannata qati'un. Tak akan masuk syurga orang yang putus hubungan silaturrahim. Kita hubung lah. Hubung tu masuk syurga. Itulah kaedah dia. Klik pada cerita kita tak habis lagi ni mengenai dengan perkataan Sayyidina Ali. Rahatul qalbi liqillatil ihtimam. Hati kita yang akan mendapat ketenangan, yang mendapat rahah. Rahah itu ada makan rehat. Rehat ni ponklai. Tak jadi ketenangan, tak jadi ke gobar, kita panggil gobar serabut. Ponklai hati kita. Buat apa tu? Liqillatil ihtimam. Kerana sedikit kita bosan serabut benda-benda hak tak patut kita serabut. Ya, kita boleh serabut siapa hak patut. Hak besar, hak penting, hak perlu kita panggil. Hak besar, hak penting, hak perlu boleh kita serabut fikir lahana ni esok ni, lahana rusa ni. Perkara besar, perkara penting. Kata tu nak buat anak, kata tu. Ni tak ada dah kita ni, dah ni. Dia tu ambil kiri. Oh, dia nak cak sini je. Tak apa ni ha. Itu dah. Rahatul qalbi liqillatil ihtimam. Hati kita jadi tenang, tak jadi gobar, tak serabut. Kerana kita tak fikir benda-benda hak tak patut fikir. Fikir juga, tapi hak perlu, hak penting. Jangan ambil benda-benda kecil, benda-benda tak sepatut. Buat fikir belaka buat embuh dalam kepala. Benda-benda tak besar pun, tak penting pun. Kucing kekal lembek mutu pun ambil fikir aku nak buat warna ni, nak kena kuatlah kucingnya. Kucing kat tu masuk mutah dalam rumah kita, buat warna ni aku kena buat warna cadang lagi akan datang kena beli meko mak ni. Nak kokok mutah kucing. Apa nak beli meko. Jadi
benda dok besar jangan menjadi besarkan. Cik nah. Benda kecil kita abaikan, buat dak nampak setengah-setengah, buat dak dengar setengah-setengah dak. Itu panggil yang ketiga. Yang terakhirnya kata Sayyidina Ali, rahatul apa? Rahatul jasad liqillatit ta'am, rahatul nafs liqillatil ihtimam, rahatul qalbi liqillatil atau rahatul nafsi liqillatil asam, rahatul qalbi liqillatil ihtimam, dan rahatul lisan liqillatil kalam. Tenangannya lisan kita kerana sedikit perkataan, sedikit cakapan kita panggil, kecek dak banyak. Apa tu? Kerana mulut kita ni, lidah kita tu rehat. Ayah kamu